Okey, hari ni akak nak buat serawa mentimun betik. Ada okey. Jarang-jarang jumpa. Buang macam ni kulit dia. Dia kalau kita jumpa dia yang dah masak sangat tu, yang tu kita buat masak macam serawa mentah-mentah ni. Hari ni kita nak masak dia tu sikit. Jadi memang dia macam orang kata tak berapa masak sangat, mengkal-mengkal tu. Jadi kita kena kopik kulit dia macam ni lah. Dia boleh buka baju dekat pokok baju. Kita tengok dia punya dalam tu, dia punya apa orang kata tu dekat dengan biji tu pun kita tengok macam tu pun dah rasa macam sedap ni buah ni, manis, sejuk. Kita buang dulu ni. Dan gula merah. Okey, gula merah dalam macam tu lah, dalam satu cawan. Kita masukkan air. Kita bubuh dalam satu sudu kecil jugalah garam. Kita masukkan dalam 2 sendok gula. Okey, 2 sendok je. Besar macam ni. Okey, kemudian kita masukkan sagu. Bila dia tengok betul-betul mendidih tu kan, sekarang kita masukkan apa dia? Mentimun betik. Okey, kita habiskan mentimun betik ni. Nampak macam dia dah mesra. Nampak dia dah mesra tu maksudnya
kita menti membetik kita tu dah macam layu-layu, kita masukkan santan. Habiskan. Kacau. Kita tunggu sampai dia mendidih sikit. Okey, serawung minti membetik kita telah pun siap. Special sangat. Kalau ada sagu yang macam-macam warna pun cantik. Ini kita bubur sagu putih sahaja. Okey, bau dia wanginya. Kepada yang menonton, jangan lupa komen, share dan subscribe. Bye, kita jumpa lagi.